Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alam Sarah binti Abdul Rani, pelajar daripada CJ Pengenalan Acara Kolej Komuniti Pasir Salah. Saya sekarang sedang menjalani latihan industri di Jabatan Penyiaran Negeri Perak, RTM Perak. Untuk 3 bulan sepanjang saya berada di RTM Perak, saya ada belajar tentang mengendalikan satu aplikasi baru iaitu vMix, dan juga saya menerokai sebuah software untuk rakaman audio iaitu untuk voiceover. Termasuk dengan dalam jabatan ni mereka menggunakan aplikasi ataupun software Netia. So dalam Netia tu dia khusus untuk voiceover. Lepas tu setiap kali ada guest yang datang untuk voiceover, mereka akan rakamkan suara mereka di situ. Termasuk sekali dengan penyampai radio, wartawan. Kalau macam sekarang seperti yang kita tahu, berita pun ada dekat dalam radio. So bila dekat dalam radio tu, untuk mereka nak sampaikan berita yang mereka dah tahu daripada awal, so mereka akan rakam dulu dan baru masuk ke dalam radio. Kalau dari segi budaya kerja ataupun persamaan yang saya belajar daripada kolej, salah satunya adalah daripada segi perancangan acara. Contoh kalau waktu kolej dulu, sebelum adanya kita nak buat event tu, kita mestilah adakan perancangan sebelum dan selepas apa semua tu kan. Jadinya waktu dekat sini banyak mesyuarat yang mereka buat sebelum acara tu, dan banyak juga gerak kerja yang perlu dibuat sebelum acara. Contohnya untuk latest event ni, saya bersama tim lah di RTM Perak buat sebuah event yang bernama Jelajah Ramadan. Banyak gerak kerja seperti macam jawatan kuasa yang perlu kita tubuhkan. Jadi antara salah satu jawatan kuasa yang saya pegang adalah usher dan juga pendaftaran. Saya juga berpeluang untuk mengetahui gerak kerja, bagaimana bekerja dalam situasi di bawah kerajaan. Dia lebih macam strict dan kita kejar masa untuk nak bekerja. Kita kejar gerak kerja sebulan sebelum daripada event tu, kita kena selesaikan gerak kerja kita. Okey, antara subjek ataupun modul yang berkaitan dengan latihan industri adalah modul khidmat pelanggan. Bila kita belajar khidmat pelanggan tu, kita boleh tahu cara yang sebenar untuk melayani seseorang, sama ada tetamu tu VIP ataupun tidak. Seterusnya adalah reka bentuk acara. Saya ditugaskan untuk membuat layout bersama dengan pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Perak, belajar untuk cara buat layout sesebuah tempat acara, dan saya guna pakai cara buat layout tu kepada event yang saya buat di sini. Seterusnya juga, saya juga ada menggunakan modul daripada modul etiket dan protokol. Saya ada ditugaskan untuk membuat tagging di meja VIP. So modul etiket dan protokol tu memberi saya satu ilmu sewaktu di kolej untuk menggunakannya semasa latihan industri. Okay, pesanan saya buat adik-adik lepasan SPM di luar sana, jangan lepaskan peluang anda untuk mendaftar di Kolej Komuniti Pasir Salah bagi bidang CJ Pengenalan Acara. Jangan lepaskan peluang anda.